Anda ada RM500 nak simpan dekat ASB ataupun nak buat ASBF. Jom kita compare. Kalau RM500 setahun, anda akan dapat RM6,000 dalam simpanan. Kalau RM500, anda mampu buat pembiayaan ASBF sebanyak RM30,000. ASB pakai duit sendiri. ASBF pakai duit bank. Modal ASB kecil sebab dia bergantung kepada berapa banyak duit yang anda simpan. Modal ASBF pula besar iaitu RM30,000 sebab duit bank. Kalau ASB fleksibel, bergantung kepada anda nak simpan ataupun tidak. ASBF pula force sebab anda dah sign kontrak kena bayar komitmen kepada bank setiap bulan. Dividen ASB rezeki. Sebab apa? Tak kisahlah anda dapat 5% ke 1% ke, at least anda dapat peningkatan modal. ASBF pula bukan rezeki tapi riski sebab anda kena monitor dividen yang anda dapat. Kalau dividen terlalu rendah, anda mungkin akan dapat rugi. Rule-nya simple je. Kalau anda tak boleh nak commit setiap bulan, pilihlah ASB. Tapi kalau anda boleh bayar secara konsisten setiap bulan, boleh pilih ASBF. Fun fact, ASB adalah contoh instrumen pelaburan unit trust. Cuma anda tak boleh nak pilih fund sendiri. Kalau anda nak kebebasan pilih fund sendiri, laburlah dalam pelaburan unit trust. Nak tahu macam mana? Komen trust.